Saya jumpa dengan satu orang, dia satu kontraktor Melayu. Saya tanya dia, pekerja you datang dari mana? Dia kata, datang dari Indonesia, datang daripada Thai. Melayu tak ambil. Melayu ambil lah. Pasal tak banyak. Melayu ambil 100, dapat lekat lah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Berarti orang Melayu sanggup merasa bodoh dan tak keluar daripada kebodohan kerana kebodohan memerlukan keberanian untuk keluar daripada kebodohan. Tapi kerana keberanian tu dia tak nak ambil sebab keberanian itu tak selesa. Tak apalah. Dia pilih untuk bodoh. Dia sedar tuan-tuan. Tak mungkinlah orang bodoh tak sedar dia bodoh. Cuma mereka merasa selesa menjadi bodoh kerana untuk keluar daripada bodoh memerlukan disiplin. Nak keluar daripada bodoh nak kena baca. Satu-satu perkara nak kena Google, cari, find. Lepas tu buat sampel. Sampel tu perbezaan pandangan. Lepas tu tengok, walaupun beza, kedua-dua adalah knowledge. Orang tak akan keluar. Tak ada semua orang boleh keluar daripada, tak ada siapa yang tak boleh keluar daripada kegelapan ilmu. Kerana ilmu ni ada boleh cari pencerahan dia. Cuma nak mendapatkan ilmu, proses yang memerlukan disiplin. Disiplin tu lah orang tak nak. Maka akhirnya mereka selesa dalam kebodohan. Seriously saya rasa sedih. Saya rasa sedih sangat. Kenapa orang Melayu masih ramai yang bodoh? Baru-baru ni saya ada buat satu video pasal pengeluaran akaun 2 KWSP. Okay. Dalam video tu saya ceritalah berapa banyak kita boleh keluarkan duit dalam akaun kita tu. Saya cerita yang mana kita boleh keluarkan sebanyak 33% daripada akaun 2 KWSP kita lepas daripada 11 Mei nanti. Okay. So video tu meletup. Saya pun tak sangka jugalah video tu boleh meletup, yang mana sekarang ni saya tengok view dah dekat 3 juta lebih dah view tu. So saya terima kasih lah kepada anda semua yang tengok video saya tu. Okay, cumanya kenapa saya sedih sangat? Okay, yang pertama sekali, ada ramai orang yang komen. Dia komen macam ni tau. Dia komen, bang, kalau baki saya ada 5,000, berapa saya boleh keluar? Kalau baki saya ada 10,000, berapa yang saya boleh keluar? Sedangkan dalam video tu saya dah bagi tahu dah, kita boleh keluarkan 33% daripada akaun kita tu. So kira je lah. Tapi at the first tu saya rasa macam, oh ni jenis orang yang malas ni. Dia malas nak tekan kalkulator. So saya tak layan pun komen macam tu. Saya berfikiran orang ni yang jenis orang yang malas dan nak kena swap. Everything nak kena swap. Kau malas nak ambil kalkulator, nak tekan sendiri. So saya biar je. Okay. Tapi bila video tu keep on viral, okay, dia punya view tu makin naik. Bila view tu dah sampai 1 juta, sampai 2 juta. So tengok ramai gila orang yang komen macam tu tau. Dia komen, bang, kalau saya baki 7,000 berapa bang? Kalau baki saya ada 12,000 berapa kena keluar? Okay. Bila saya baca balik komen-komen tu, rupanya diorang ni bukan malas. Sebenarnya diorang tak reti macam mana nak kira berapa duit yang boleh dikeluarkan. Diorang tak reti nak kira percentage tu macam mana. 33% tu tak tahu macam mana nak kira berapa boleh buat keluar. Sedangkan benda tu basic matematik kot. So saya rasa macam, teruknya tahap education rakyat kita ni, sampaikan basic percentage macam tu pun kau tak reti nak kira. Berapa persen daripada akaun ni pun kau tak reti nak kira. Okay. Kalau macam contoh orang kampung ke, orang tua ke, lain cerita tau. Ini orang yang bekerja. Sebab saya buat video pasal KWSP. So bila kau ada baki dalam kau punya EPF tu, so bermaksud kau bekerja. Okay, tapi orang bekerja pun dia punya tak tahu nak cakap tahap pendidikan ni macam mana. Even kau dah bekerja lama pun kau still tak reti nak kira percentage tu macam mana. So saya terkejut jugalah bila video tu meletup. Saya dapat tengok benda ni, saya rasa macam orang-orang macam ni lah sebenarnya yang menjadi target kepada geng-geng scammer, okay, geng-geng skim cepat kaya. Ada target orang macam ni. Orang-orang yang jenis langsung tak ada ilmu dalam financial, dalam nak kira basic matematik tu pun tak pandai. So orang-orang macam ni yang selalu kena tipu sebenarnya, yang selalu kena scam duit sebagainya, orang macam ni.
Okay. So, saya nak cakap jugalah kepada adik-adik yang tengah belajar, korang belajarlah betul-betul. Okay, yang tengah study, korang studylah betul-betul. Sebab education ni jangan buat main-main. Ini menentukan korang punya masa depan, tahu tak? So, gitu je lah. Saya just sedih lah, just nak beritahu. Betul, saya sedih tengok education rakyat kita yang sebegitu rupa. Basic matematik pun tak boleh nak kira. Adalah nadi dan wajah sebenar identiti bangsa Melayu. Andai ia pupus daripada kehidupan, maka seakan-akan hilanglah sebahagian daripada roh dan jiwa bangsa ini. Baginda percaya memelihara tulisan Jawi bukan sekadar amanah sekolah atau institusi agama semata-mata, tetapi tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat.